Yang itu macam mana? Keluarkan balik arahan kabinet, batalkan yang itu. Kalau saya jadi menteri, saya tuliskan yang itulah. We need direction. Kerana itu bertentangan dengan arahan awal kerajaan, kan? Tak lain tak bukan berkaitan dengan agreement on reciprocal trade. Yang ini yang orang tunggu komen aku lah, kan. Saya kena baca tau sebelum tu, kan. Saya nak kena semak semua nanti. Sebab tu kena minum air. YB semak YB minum air dulu. Cuma saya terus tanyalah. Actually yalah, sebab YB bila selalu saya jarang sangat semak apa-apa, kan. Selalunya mana yang saya ingat tu saya ingat sendirilah. Tapi perkara ini agak apa nama ni, agak rumit lah, kan. Kita tak boleh bagi pandangan kosong saja. Janganlah jadi macam Wan Faisal terus apa ni, ruqyah perjanjian syaitan. Bacalah dulu. Jadi saya ambil masa beberapa hari juga, bukan saja baca perjanjian, tapi saya juga semak lah dengan perjanjian dengan negara-negara lain. Dari segi kedudukan sebenarnya net benefit secara kewangannya macam mana kepada kita lah. Jadi kau nak tanya, just what is your first impression? Tak nak lah komen pasal first impression. I didn't have first impression. Macam mana nak ada first impression? Dokumen dia panjang. Sebab tu saya baca dululah. Lepas YB baca lah. My impression or my opinion itu ialah selepas saya baca, selepas saya dengar sendiri kenyataan ucapan yang dibuat oleh Tengku Zafrul di BT, kan. Jadi dan malam ini saya boleh kongsi lah. Jadi yang mendengar kena bersabar sedikit lah, kerana dia mungkin rasa macam ini satu syarahan dekat kelas ekonomi. So you will go one by one? Tak adalah one by one, tapi saya ingat untuk manfaat rakyat lah. Kita ni janganlah hanya mendengar bulat-bulat daripada apa yang orang lain cakap. Kalau pembangkang cakap macam ni, kita cakap macam awak ni cakap macam ni, tapi kita perjanjian pun kita tak baca lagi, kan. Jadi saya tengok ini di kedua-dua belah ni. Yang membangkang pun macam itu. Kalau tengok komen-komen, yang menyokong pun cuba membela pun macam itu, kan. Jadi saya mungkin ambil sedikit masa ni dalam 5-6 minit untuk saya dengan secara cepat bagi kerangka perjanjian dan sebagainya, kan. Satunya ialah perjanjian ini tak sama macam perjanjian-perjanjian yang kita faham. Perjanjian yang kita faham ni ialah kita berunding untuk kerjasama bersama. Jadi I bring this to the table, you bring that to the table. Ini contractually kita begini, kan. Perjanjian ni asal usulnya ialah Trump mengenakan reciprocal tariff. Itu pun nama reciprocal tariff tu pun daripada awalnya di satu dunia secara akademiknya tidak tepat dan dipersoalkan. Kerana dia bukan soal kerajaan Malaysia mengenakan tarif kepada barang import daripada US, oleh itu US bertindak balas mengenakan tarif balas. Reciprocal tariff yang dibuat oleh US ini ialah kerana dia melihat kepada imbangan dagangan. Dia mengatakan bahawa US mengimport lebih banyak barang Malaysia berbanding dengan Malaysia membeli barang US. Maka lebihan dagangan yang memberi manfaat kepada Malaysia ini, dia nak perbetulkan. Caranya ialah dengan mengenakan unilateral tariff. Kerana dengan cara itu harga barang Malaysia lebih mahal, maka itu kalau tidak dirunding akan menyebabkan harga barang Malaysia kurang berdaya saing dan tidak dibelilah. Itu latar belakang dia, kan. Jadi perjanjian ini lebih kepada basically
take it or leave it. Ataupun yalah, saya cuba cari perkataan yang mungkin lebih lunak daripada ugutan lah. Yang memaksa kita memilih benda yang kurang mudarat. Dia lebih kepada paksaan sebenarnya. Jadi kalau kamu tidak berunding dan kamu tidak ada memasuki perjanjian ini, maka saya akan kenakan tarif asal dia 25%. Betul, kan. Baik. So that has to be understood kan. Kemudian prosesnya, sebelum kita buat keputusan lah, ini baik ke tidak, ini Tengku Zafrul bagus buat kerja semua ni kan, kita juga kena bandingkan perjanjian yang Malaysia itu dengan perjanjian yang US tanda tangan dengan negara-negara lain. Kerana kita kena ingat kan, dia bermula daripada perjanjian yang banyak negara tidak ada pilihan, kena berunding, dan melalui perjanjian itu US bagi syarat-syarat kan. Jadi kalau tengok kepada perjanjian-perjanjian setakat ini, kalau di rantau ASEAN yang telah tanda tangan hanya 2 negara, Malaysia dengan Cambodia. Jadi saya habiskan masa banding clause demi clause lah antara Malaysia dengan Cambodia. Baik. Kan. Negara lain yang sudah ada kerangka perbincangan seingat saya ialah Thailand dan Vietnam. Tapi belum tanda tangan lagi. So maksudnya perbincangan dan rundingan itu masih berlaku. Negara macam Indonesia dan Singapura sampai sekarang pun belum ada kerangka, tak nampak lagi kerangka lah. Maksudnya perbincangan itu mungkin berlaku dan belum lagi mencapai persetujuan untuk kerangka pun lagi. Dia sebab dia kena ada framework of agreement, kerangka itu perkara-perkara very detail kan. Jadi yang terbaik kita boleh buat sekarang ialah bandingkan satu dari segi pendekatan keseluruhan dengan kerangka negara-negara. Seterusnya, kita juga kena tengok kepada kesan rundingan dan juga timbal balik yang kita bagi ni kepada berapa banyak tarif dikurangkan. Jadi saya nak mula dengan begini kan. Sebelum saya nak banding semua ni kan, kita kurangkan tarif 25% ke 19%. Cambodia pun 19% lah. Cambodia pun 19%. Negara lain pun 19%. Vietnam saya ingat daripada 40 ke 20. Tapi Vietnam tu sebab dia punya lebihan dagangan yang memanfaatkan Vietnam tu jauh lagi besar berbanding dengan Malaysia lah. Jadi diturunkan jadi 20% kan. Singapura 10%, Indonesia pun 19%. So it's very important to remember, in spite of everything, sebenarnya tarif kita ni tak berbeza pun dengan Cambodia. Baik. Jadi kalau kita tengok kepada klausa-klausa, fasal-fasal penting dalam perjanjian, dia tak ada beza sangat di antara Malaysia dengan Cambodia. Lebih kurang sama lah. Dia akan ada tentang quantitative restrictions, kemudian dia ada non-tariff barrier kan, kemudian bahagian besar contohnya digital trade and technology ni sama semua, ada sama. Yang ada di perjanjian Malaysia juga ada di perjanjian Cambodia. Kemudian yang sangat sensitif yang menjadi luahan kritikan ialah dari segi economic and national security lah, terutamanya complementary actions kan. Yang ini yang banyak mengutarakan bahawa kita telah menggadaikan kedaulatan kita kan. Sebab kalau saya boleh baca, kalau yang lain nak baca secara terperinci tu boleh baca sendirilah kan. Contohnya lah complementary actions ni if United States imposes a custom duty, quota, prohibition, blah 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 blah, or other import restrictions on a good or service of a third country, and considers that such measure is relevant to protect
affecting the economic or national security of the United States intends to notify Malaysia lah. Kan. Kemudian yang jadi tanggungjawab Malaysia ialah Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restrictive effect as the measure adopted by the United States or agree to a timeline to address a shared economic and national security concern guided by the principles of goodwill and a shared commitment to enhancing bilateral and blah 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 kan. Okay. Tengku Zafrul dah bagi jawapan dia. Dia kata ini yang kata pasal kedaulatan negara semua ni, ini hanya tak betul sebab itu kalau ada isu-isu yang shared. Ada safety clause. Yang kononnya ada safety clause. I disagree and I will tell kemudian lah. Tapi sebelum itu, cuba kita bandingkan clause yang sama untuk Cambodia. Cuba tengok. Mungkin tunjukkan. Ini clause Cambodia kan. Yang bahagian pertama tu samalah. Kalau ada import on a good or service of a third country pursuant to blah 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 measure semua. Cuba baca the last sentence daripada 5.1 tu kan, paragraph 1. Last sentence. Cambodia shall regulate the importation of that good or service into its territory through similar measures as those of the United States in a manner that does not infringe on Cambodia's sovereign interest. Langit dengan bumi beza dia tau. Kalau saya terjemahkan untuk mereka yang mungkin kurang faham bahasa Inggeris kan. Clause yang sama tentang complementary actions ataupun dalam bahasa Melayu ialah tindakan timbal balik. Kalau US buat, kita kena buat juga kan. Tapi untuk Cambodia, kalau kat Malaysia ni, kita akan buat yang sama tau. Kita kena buat ataupun melaksanakan dasar-dasar yang beri kesan yang sama untuk menangani kepentingan ekonomi bersama dan juga national security concern. Cuba tengok beza kan. Ada banyak perbezaan. Satu ialah soal sovereign kan. Satu lagi kalau tengok untuk Cambodia ni, dia hanya cakap for the purpose of economic security alignment tau. Untuk Malaysia, dia ada economic or national security concern. Beza tu tau. Cambodia tak ada national security concern. Kalau national security concern, contohnya yang melibatkan Iran, contohnya melibatkan negara Arab yang lain, contohnya melibatkan negara Asia yang lain, dia tak ada ekonomi pun, tak ada perspektif ekonomi pun, tapi it is a national security concern untuk US dan kita kena bertindak kan. Tapi yang paling besar ialah kita hanyalah shared commitment to enhancing bilateral relations between United States and Malaysia. Cambodia dengan jelas mengatakan bahawa apa-apa yang Cambodia buat itu tidak boleh melanggar kedaulatan Cambodia. Missing dekat kita punya. Tak ada. Jadi kalau kita nak marah orang kata perjanjian ini dia luntur dari segi mempertahankan kedaulatan, memang kita kalah dengan Cambodia lah. Kenapa kita tidak merundingkan supaya pendekatan yang sama yang dibuat oleh Cambodia ni, kita boleh bincang pasal aturan dagangan gini-gini timbal balik semua, tapi apa-apa tidak boleh melanggar kedaulatan Cambodia. Tak ada. Itu belum sebut lagi lah pasal diorang hanya economic security alignment. Kita ada economic alignment dan juga national security concern kan. Yang lain tu banyaklah kita punya clause jauh lagi panjang daripada mereka tau. Jadi saya nak balik kepada jawapan Tengku Zafrul kata ini apa korang bising-bising ni, ini hanyalah shared, kecuali lah
isu itu ialah isu yang juga ada kesan kepada US. Baik. Kita ambil keadaan sekarang. Sebelum kita tanda tangan perjanjian ini dengan US kan. Kita ambil contoh Iran. Kan? Atau kita ambil contoh Rusia. Kan? Adakah kita ada sekatan dagangan terhadap Iran ataupun Rusia sebagai sebuah negara? Tak ada pun. Tak ada. Malaysia tak pernah buat. Adakah dunia ada sekatan dagangan oleh PBB kepada Iran ataupun Rusia? Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Jadi siapa yang mengenakan sekatan dagangan kepada sekatan ni kepada Iran dan Rusia ni? Actually US. Hanya US. Ya, bukan PBB, US saja. Bukan PBB, hanya US. It's US called saja. unilateral sanction by US kan. Tapi adakah kita nak transfer duit ke Iran? Ada. Iran nak landing dekat lapangan terbang KLIA. Boleh ke tidak? Cari pasal mana berani? Tak boleh. Sebab bila ada transaksi itu akan melibatkan sistem kewangan dunia, dari segi transfer semua ni, clearing semua ni, yang berlatar belakangkan US. Bila US kata tak boleh, kita tak berani pun buat. Itu sebelum ada perjanjian. Ini ada perjanjian. Jadi kalau saya bagi contoh, kalau US kata mereka ada masalah dengan Brunei. Ada ni kan, kita tak ada masalah pun dengan Brunei, dan mereka ambil tindakan terhadap Brunei. Kita nak kata kita sebenarnya tak ada masalah pun dengan Brunei, jadi kita tak nak buat. US akan tekan and kata tapi perjanjian kata you will align your economic and security with mine. Bila saya ada masalah, you juga ada masalah. Kalau you tak nak buat, tak apalah, tapi ada tapi lah 1, 2, 3, 4. Jadi perkara ini sebenarnya, saya ingat Tengku Zafrul tinggal sebulan je lagi jadi Menteri MITI. Bukan masalah dia dah. Dia jadi masalah negara dan masalah menteri-menteri selepas ini. Kerana sudah ada perjanjian, US can raise and cakap, you tak buat, you langgar. Because what exactly is shared economic and national security concern? Ini up to pentadbiran dan juga pendirian yang dibuat oleh US. Kalau US kata this is a shared economy, China, dan nanti saya pergi kepada beberapa clause yang lain kan. China, pelabur China masuk ke Malaysia is a shared economic concern or the shared security concern, so you must do it. Malah ada beberapa perkara yang di dalam klausa ni secara jelas memang ditujukan ke arah itulah, saya akan tunjukkan. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih dalam lah pasal angka nak banding, dan saya nak terangkan sebab sekarang ni ada banyak versi yang berlainan ni kan. Kalau versi pembangkang, ini ruqyah perjanjian syaitan, dia tak cakap sangat in detail lah kan. Kalau ada versi daripada Walanon, ini untuk demi ekonomi kita, kalau tidak syarikat tutup semua. Saya akan tunjukkan angkanya tu tak tally tau. Angka tu tak tally. Tapi sebelum sampai kat situ, dan sebelum saya bagi klausa-klausa yang lain, atas artikel 5.1 ini saja bila bandingkan dengan Cambodia, yalah, saya fahamlah kenapa orang melenting. Kerana kita dikalahkan oleh Cambodia. Cambodia pun boleh memastikan apa-apa pun tak boleh melanggar kedaulatan negara kami. Kami hanya buat setakat ini je. Apa-apa tu kedaulatan. Malaysia tak ada langsung tau. Sampai bergegar benda ni kan. Baik okay. Ada beberapa perkara lain lagi yang saya boleh tunjukkan secara banyaklah jelas kan. Tapi ada beberapa yang contohnya dia akan bermasalah akan datang kan. Satu yang saya nak kongsikan ialah pasal mekanisme untuk menilai
pelaburan ke dalam Malaysia. Yang ini tak disebut lagi kat luar tau. Artikel 5.2 Export Control Sanction Investment Security and Related Matters kan. Paragraf 3 Malaysia shall explore the establishment of a mechanism to review inbound investment for national security risks, including in connection with critical minerals and critical infrastructure, consistent with widely accepted best practices, and shall cooperate with the United States on matters related to investment security. Ni maksudnya apa ni? Kalau dibaca secara keseluruhan dan perenggan 3 artikel 5.2 ini dibaca dengan berlatar belakangkan bahawa perjanjian ini is an alignment of Malaysian economic and security policies to be aligned with the US. Maksudnya adakah ini bermakna US ada pengaruh untuk menentukan pelaburan mana yang masuk kat Malaysia? Sebab kalau macam Huawei nak masuk kat Malaysia, kalau yang syarikat Cina contohnya yang besar-besar nak masuk, yang teknologi dia compete dengan US, dia kata tak boleh, ini national security concern. Well, at least at face value itulah maksudnya. Dan yang ini yang juga artikel 5.3 other measures yang saya rasa banyak ada kementerian lain dia dah mula garu kepala lah kan. Perenggan 4 artikel 5.3 other measures Malaysia shall not purchase any nuclear reactors, fuel rods or enriched uranium from certain countries except where there are no alternative suppliers on comparable terms and conditions. Kita kan sebelum ini dah umumkan yang kita akan mula meneroka tenaga nuklear. Perdana Menteri pun saya ingat Datuk Seri Anwar pun dah memang ada sebut dalam pertemuan dia dengan Presiden Putin bahawa Malaysia sekarang ini sedang meneroka kerjasama nuklear dengan Rusia. Ini maksudnya tak boleh lah. Sebab dia kena certain countries tu kita tahulah maksudnya Rusia tak boleh, China tak boleh. So maksudnya hanya boleh beli daripada US sajalah, ataupun mungkin Perancis ataupun Britain lah, yang kira rakan-rakan US lah di blok barat. Jadi yang kita dah umum sebelum ini, yang kita dah mula perbincangan sebelum ini, apa kesan dia? Jadi I can go on and on and on. Saya dan saya kena ulas lah tentang angka-angka lepas ni, tentang pelaburan, tentang tarif, sebab yang itu yang jawapan balas daripada Walanon lah, yang benda ni bagus semua kan. Tapi saya nak berhenti supaya saya boleh minum air dan tarik nafas sekejap kan. Kalau tengok ni, contohnya ambil yang klausa 4 tadi itulah, perenggan 4 yang pasal tidak boleh beli nuklear reaktor dari negara-negara tertentu ni. Yang ini ni MITI tak semak dulu dengan kementerian-kementerian lain ke? Sebab benda ini memang sedang berlaku. Mosti memang tengah explore dari segi kerjasama nuklear dengan negara-negara lain. Jadi macam mana Malaysia nak letak muka ataupun nak wiggle our way out benda yang kita dah usahakan lebih setahun, dan melalui BRICS contohnya, kerjasama melalui BRICS ini sebahagian juga kerjasama melalui BRICS. Jadi dengan ada klausa ini sebenarnya tangan kita diikat, semua tak boleh. Dan saya tak pasti apa menteri-menteri lain cakap lah. Jadi kebimbangan saya begini yang sepatutnya dijawab lah soalan ni kan. Yang ini ni dibentangkan word by word dekat parlimen, dekat kabinet ke? Kabinet dan kementerian-kementerian lain dia dah semak word by word ke? Sebab macam masa saya pengalaman jadi menteri dulu, dia setiap perjanjian tu dia kena hantar word by word. Kami semak satu-satu dan kami bangkang lah mana yang tak setuju. Ini guys, saya tak rasa lah
Petra ataupun Mosti yang klausa 4 ini yang berkaitan dengan nuklear ini, saya tak rasa mereka akan bersetuju bulat-bulat. Dia mesti raise red flag. Malah Kementerian Luar pun, sebab ini juga sebahagian daripada BRIC dan sebagainya, dia tak raise red flag. Jadi kebimbangan saya, yang saya nak tahu, kita mungkin takkan dapat jawapan sampai bila-bila lah, tapi saya nak nasihatkan, bila jawatan kuasa terpilih parlimen nanti, panggil Tengku Zafrul dengan MITI untuk tanya pasal benda ni, dapatkan minit mesyuarat kabinet untuk pastikan betul atau tidak yang perjanjian ini word by word telah diedarkan untuk komen dan telah dibentangkan oleh kabinet. Ini collective responsibility. Sebab ini pasal kedaulatan semua. Kalau kabinet hari itu pakai luluskan tapi tidak membaca keseluruhan atau tidak banding dengan yang negara lain, kita sama ASEAN, patut kita boleh tanyalah kot, mungkin kan. Itu sebenarnya perkara yang lebih besar daripada ruqyah perjanjian syaitan. Kan? Kebimbangan saya oleh kerana kita nak cepat sign. Untuk dapat highlight di ASEAN, Trump datang sign semua tu, photoshoot cantik, kita rush it through. Sedangkan di rantau ini hanya Malaysia dan Cambodia je yang dah sign, orang lain tak sign pun lagi. Ada setengah tu tidak ada kerangka perjanjian pun lagi kan. Jadi ini perkara-perkara yang kalau saya dalam kabinet dan perjanjian ini dibentangkan, saya kena out veto lah. Orang lain semua tak majoriti tidak bersetuju dengan saya lah. Tapi besar kemungkinan saya akan minta bahawa untuk rekodkan bahawa saya tidak bersetuju dengan klausa ini, klausa ini, klausa ini, klausa ini. Kecuali di dalam kabinet pada hari itu dia tak dibentangkan secara word by word pun, dia hanya satu kabinet paper, kertas memorandum jemaah menteri yang hanya bagi contohnya perkara-perkara besar. But the detail, the devil is in the detail, terutamanya hilangnya perkataan-perkataan macam sovereign interest tu kan. Dan perkara kedua yang ini saya bagi tip lah kepada pembangkang Perikatan Nasional semua kan. Kalaulah ditakdirkan mereka menang satu hari ni kan, Kok Papagomo boleh bagi tip macam mana menang bacaan Papagomo tu betul, mereka jadi Perdana Menteri. Dia kena semak balik minit mesyuarat kabinet hari tu, dan semak sama ada ia betul-betul dibentangkan word by word. Kerana perjanjian ini memang pada pandangan saya lah, dia menimbulkan banyak persoalan. Kenapa kita dilihat terlalu berlembut, terutamanya apabila kita bandingkan, dan selepas ini saya akan terangkan, dengan angka-angka yang bila kita tengok kepada Cambodia, dia tak adalah perlu hulur tengkuk macam itu, tapi sebenarnya perjanjian dia jauh lebih kukuh berbanding dengan kita. Aku nak minum. Tercengang baby. So tercengang je. Cuma yalah, saya rasa menteri pun dalam penerangan dekat parlimen pun yalah banyak bagi angka bahawa jumlah perdagangan kita ni sangat signifikan dengan US. Dan kalaulah kita hilang daripada 19% jadi 25% balik tu, angka itu kehilangan tu sangat-sangat besar, merugikan kita. Banyak pekerjaan akan hilang, kilang tutup. Okey, baik, kita tengok angka kan. Sebenarnya let me see kat mana ni kan. Sebenarnya berapa jumlah ekspor Malaysia ke US tahun 2024? Kalau ikut yang diterangkan 325 bilion. Itu ringgit Malaysia lah. Ya, ringgit Malaysia, sorry. Is about 52.5 billion dollar USD. Kalau 4 dalam 200 lebih kan, 200 lebih kan.
lebihan dagangan, dan dia sebenarnya angka ni pun dia ada 2 set angka tau. Angka yang US lain tau. Angka yang kita lain. Yang saya ambil ni daripada angka US, daripada US Trade Representative kan. Untuk tahun 2024 ekspor US ke Malaysia, import kita lah, $27.6 bilion. Import US daripada Malaysia $52.5 bilion. Maka trade balance itu ada jadi trade deficit kepada US 24.9 bilion lah. Jadi kemudian okay. Of course kita ada service import and export jugalah kan. Okay. Daripada ekspor Malaysia tu, cara dia beritahu ialah ini sangat diperlukan untuk menyelamatkan ekspor utama kita ke US, terutamanya semiconductor dan chips kan. Berapa ekspor tahunan semiconductor kita ke US ni? Kau tengah Google ke apa? Tak jumpa jawapan. Dia kalau ikut laporan-laporan lah ekspor chip semiconductor Malaysia ke US lebih kurang 16.2 bilion US untuk tahun 2024. Kemudian ekspor E&E ke US lebih kurang 26 ke 30 bilion dolar kan. Dan keseluruhan ekspor semiconductor Malaysia lebih kurang 130 bilion dolar. Jadi 130 bilion dolar keseluruhan. Ekspor semiconductor ke US ialah 16.2. Maksudnya lebih kurang 12-13% lah daripada ekspor kita kan. Okay. So itu pun dah menimbulkan banyak persoalan lah kan. Sebab kalau kita ambil 16, okey lah kita ambil apa nama ni dalam ringgit, maksudnya semiconductor ekspor lebih kurang 60 ke 65 bilion dolar. Kemudian E&E lebih kurang 120 bilion dolar kan setiap tahun. Okey. Setakat ini yang dinyatakan oleh Tengku Zafrul ialah oleh kerana perjanjian ini, maka sebanyak 1,000 berapa ni yang kira okey, sebelum saya sampai kat situ kan. Kemudian satu lagi yang disebut ialah ekspor kelapa sawit kita. Berapa sebenarnya ekspor kelapa sawit kita ke US ni? Google. 205 juta USD, lebih kurang 1 bilion. Jadi kalau kita ambil semualah E&E semiconductor semua, yang itu dalam 120 bilion. Kemudian apa nama ni kelapa sawit 1 bilion. So around 120 bilion ringgit lah setiap tahun. Ini yang kita nak pertahankan sangat ni kan. Jadi hasilnya kalau mengikut Tengku Zafrul ialah akibat daripada perjanjian ini, maka sebanyak 1,722 item telah pun dikecualikan, dan anggaran nilai pengecualian ini ialah yang akan mendapat zero tarif. Tak ada tarif sebanyak lebih kurang 5.2 bilion dolar, which is lebih kurang 20 bilion ringgit. Jadi semua yang kita buat ini ialah untuk mendapat supaya tak kena 19% itu. Ada 1,722 line item daripada kod daripada tarif kod itu, dan jumlah 1,700 jumlah keseluruhan itu dianggarkan sebanyak 5.2 bilion dolar kan. Baik.
Kita dah ada ke senarai 1,722 item ni supaya kita dapat tahu berapa banyak? Sebab saya nak buat cost benefit analysis ni tau, nak banding kan. Dah ada ke belum? Kalau ikut kita tak jumpa kat mana-mana source lah. Kalau aku tanya tu tak ada lah maksudnya. Pembangkang yang minta didedahkan lah. Pembangkang minta didedahkan. Kenapa kerajaan tak boleh dedahkan lagi? Sebab tak ada. Sebabnya dia tidak dirundingkan masa perjanjian tu. Akibat perjanjian ini, maka US kata sebanyak 1,722 item ini akan dikecualikan dan US akan memilih 1,722 item itu yang akan dimaklumkan kemudian. Kita tak tahu lah. Jadi anggaran kita 1,722 ni pun kita, tapi kalau kita ambil angka-angka tadi balik lah kan, sebab di satu pihak nanti kita go through semua pelaburan-pelaburan yang kena buat lah semua tu kan, di satu pihak kan. Tapi kalau kita ambil lah contohnya yang Tengku Zafrul sebut tu, 1,722 item ini ialah lebih kurang 20 bilion ringgit je. Tapi yang kita nak kena commit ni dengan nak kena beli, kemudian kita bagi dia jaminan yang kita kena ikut, realign kita punya semua tu jauh lebih besar lah. Anggaran sampai 1 trilion kan. Sedangkan yang disebut sendiri setakat inilah, saya ingat yang 5.2 bilion ini diumumkan oleh kerajaan sendiri. Saya tengah cari daripada mana datang 5.2 bilion ini. Ya betul. Tapi disebut oleh Tengku Zafrul sendiri kan. Okay. Kan di zaman aku lepas ni kan. Handset YB. Handset cakap apa? Berjaya mendapatkan pengecualian tarif timbal 19% bagi 1711 tarif line. 1711 bukan 1722. 1711 tarif line. Atas produk-produk Malaysia yang diekspor ke AS meliputi ekspor utama Malaysia seperti minyak sawit, barangan berasaskan getah, produk koko, komponen dan alat ganti pesawat dan farmaceutical yang secara kolektifnya menyumbang sehingga 22 bilion ataupun 5.2 bilion USD. Atau lebih kurang 12% daripada jumlah keseluruhan ekspor negara ke negara US. Semiconductor tak sebut? Tak ada. Dia tak sebut dalam ni lah sebab dia kata itu dia apa siasat tu kan, ada akta lain tu. So but even katakanlah kita ambil yang itu yang 0%, 5.2 bilion, 22 bilion, tapi kalau kita ambil semiconductor pun kan, semiconductor eksport ke US ialah 61 bilion lah. So baru 88 bilion berbanding dengan 1 trilion. Banyak beza tu tahu kan. Jadi kalau kita bandingkan pula dengan komitmen yang pelaburan yang Malaysia nak kena bagi, satu ialah kalau kita tengok kat mana ni artikel yang menyatakan investment mana tak, appendix ada satu tapi dia memang artikel 6.1 investment paragraph 3 Malaysia shall facilitate to the extent practicable approximately 70 billion dollar in job creating investments including greenfield investment in United States over the next 10 years. 70 billion dollar. Bukan kita orang melabur kat kita kena melabur dekat US. 70 USD. Billion dollar ni lebih kurang 300 billion ringgit. Tu yang orang campur-campur semua jadi 1 trilion tu. Jadi on that score alone kita dah lah tak cukup duit. Kan? Kita nak pergi melabur ke US untuk menghasilkan peluang pekerjaan di US. Dekat Cambodia punya tak ada. Kita ada. Aku dah baca word by word Cambodia punya. Cambodia tak ada. Cambodia punya komitmen hanya satu je, beli kapal terbang. Ada lebih kurang berapa biji kapal terbang dia kena belilah. Tak ada ni yang nak kena invest di US semua, tak ada. So if you take that alone 70 billion dollar kali 4 lebih kurang, kalau 4.2 dia nak sampai lebih kurang 300 bilion lah. Sedangkan jumlah yang ekspor kita yang diselamatkan daripada tarif 19% ini hanyalah
22 bilion yang Tengku Zafrul sebut, dan kalau kita assume semua semiconductor dikecualikan, campur 61, 62, lebih kurang 80. So that's a big gap now, kan. Jadi sebab itu saya boleh sebut panjang lah, pumpang boleh go through one by one lah. Tapi atas beberapa perkara ini sajalah, kan, saya faham lah kalau orang mempersoalkan perkara-perkara ini. Saya sebenarnya tak bimbang sangat kat Walaon dengan Walanon ni. Okay. Sebab Walaon dengan Walanon ni cakap apa pun, dia akan ruqyah perjanjian syaitan lah. Yang Walanon akan kata, yang inilah kehebatan Perdana Menteri kita, top class diplomasi menyelamatkan kita. Dia tak tengok pun Cambodia tak ada berjoget, tak ada diplomasi apa pun, dapat a better deal daripada kita, contohnya, kan. Saya sebenarnya bimbang kepada bagi pihak Pakatan Harapan, kan, dan PKR. Saya sebenarnya bimbang kepada the thinking crowd, orang yang membaca, yang membandingkan, orang yang boleh fikir ni macam mana kita setuju semua ni, sedangkan the cost benefit analysis tu terlalu jauh beza dia. Tak kisahlah kalau Tengku Zafrul kata yang beli Boeing itu keputusan komersial, Petronas keputusan komersial, data center keputusan komersial. Tapi klosa-klosa dia ni ada menyebut mengenai GLC tau. Dan kalau saya contohnya, terutamanya yang melibatkan teknologi, kan, yang nak beli data center ke, nak beli peralatan telekomunikasi semua ni, kan, dengan perjanjian ini maksudnya saya dah kena lock in dah dengan US. Kalau harga daripada US tu lebih tinggi dan teknologinya terkebelakang berbanding dengan China, saya tak ada pilihan. Itu pula menimbulkan tanda tanya bagaimana pula kesannya kepada keputusan kerajaan sebelum ini untuk buat dual network. Sebelum ini ada yang DNB buat, yang barat lah, pakai Ericsson, kan. Lepas tu yang kedua ni 5G, dia nak besar kemungkinan Huawei. Dah ada perjanjian ni, macam mana Huawei tu? Dia banyak dia punya spill over effect dia tau kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat, selain daripada nuklear, sekarang Huawei, kan. Jadi kalau macam walaupun Boeing nak beli Boeing, tapi maksudnya kecuali lah Mas sampai bila-bila nak pakai Boeing lah, mungkin itu keputusan dia lah. Tapi katakanlah kalau 5 tahun lagi untuk expansion fleet Mas, kalau China punya fleet yang sekarang dia dah ada buat syarikat baru dia, kan, saya tak ingat nama dia, kan. Kalau yang itu sekarang orang lain dah mula pakai, kita tak boleh pakai, kita tetap kena Boeing. Sama juga dengan Petronas. Memang betul lah Petronas berdagang LNG di seluruh dunia. Itulah dia punya alasan pun. Memang dia beli daripada US dah lama dah. Saya tak pasti dia beli daripada US banyak. Sebab berapa banyak dia beli. Sebabnya ialah kerana Petronas ni ekspor LNG dia yang paling besar ialah kepada Far East, Jepun, China, Korea, Taiwan, kan. Dan supply utama LNG Petronas ialah daripada selain daripada Malaysia lah, Sarawak ataupun Sabah, ialah daripada Australia, kerana Petronas ada pegangan di dalam satu usaha sama. Saya ingat namanya Dragon LNG lah yang supply kepada sana, kan. Jadi kalau nak beli tu maksudnya on the basis lah yang Petronas tidak berupaya untuk memenuhi kontrak, jadi dia kena beli daripada US. Itu pun nak cross Pasifik tu tau. Bayangkan, kan, daripada Bintulu dia nak pergi ke Taiwan, dia tak jauh, kan. Ni nak cross Pasifik daripada US. Tapi ada complication juga, kerana antara pelaburan terbesar Petronas ialah di Canada. Progress Energy yang LNG Canada lah yang bermasalah lama semua ni, kan. Jadi kalau nak ship LNG daripada American continent, kalau you dah ada progress LNG punya daripada Petronas punya sendiri daripada progress,
buat apa you nak pergi beli orang lain punya? Kalau pun you nak cover, kalau ada shortfall contohnya untuk cover kontrak shortfall sama ada daripada Australia, Dragon LNG ataupun daripada Bintulu tak cukup, maka kalau ada progress, might as well you just pakai you punya dekat Canada, hantar ke Jepun, hantar ke, itu pun nak kena cross spesifik lah. Buat apa nak bayar orang lain punya? Jadi sama ada Petronas nak beli daripada US ke, nak pakai Canada ke, itu biarlah jadi pertimbangan komersial Petronas. Tapi bila mengikat macam ini, maka dia mengikat lah. Dia bukan lagi jadi pertimbangan komersial lah. Dan sama jugalah dalam perkara-perkara lain lah kan. Jadi ini perkara-perkara yang saya ingat bolehlah kita ulas panjang lebar semua lagi kan. Tapi satu malam tak cukup. Nanti lepas ini Cyber Trooper akan dihantar lagi lah kan. Tapi saya cadangkan beginilah kan. Saya cadangkan begini kan. Pandangan saya jelas lah. Maksudnya kalau saya di kabinet, saya akan ada masalah untuk bersetuju. Kalau saya tengok perjanjian ini, kebimbangan saya, perjanjian ini mungkin tidak ditunjukkan word by word sebab kesuntukan masa. So yang itu terpulang lah. Yang nanti semak balik lah semua kan. Tapi pandangan masing-masing, pandangan saya bila saya dah habiskan 4-5 hari baca, semak semua, saya rasa dia berat sebelah lah. Dan saya faham kalau ada kritikan yang mengatakan ini sudah pun melintasi garis yang berkaitan dengan kedaulatan. Malah perkataan kedaulatan Malaysia tak ada pun dalam perjanjian. Sedangkan dalam kalau nak ambil yang spesifik, especially complementary action, kita banding Cambodia dengan Malaysia kan. Cambodia very clear cakap pasal sovereign interest. Malaysia tak ada kan. Jadi berdasarkan yang ini, pandangan saya memang saya tak boleh pertahankan lah. Kalau orang komen ke apa semua, saya memang tak boleh pertahankan perkara-perkara ini. Dan jawapan yang diberikan oleh Tengku Zafrul hari itu tidak menjawab banyak perkara-perkara yang lebih luas. Perkara yang lebih luas terutamanya kalau cost benefit analysis, kalau hanya 1711 line items, kalau hanya melibatkan ekspor 22 bilion, kenapa kita commit sampai banyak ni? Kenapa kita tak buat macam Cambodia? Tak ada komitmen apa sangat, maksudnya okey lah, arm's length, kemudian apa-apa pun tak boleh melanggar kedaulatan Cambodia. Dan selagi yang sebaiknya ialah orang ramai, saya seru baca satu persatu, semak satu persatu, angkanya berapa, gini berapa, dan masing-masing akan buat keputusan lah. Tapi kalau kerajaan tidak berhati-hati, perkara ini dalam tau. Terutamanya pengundi Melayu. Pengundi Melayu sangat sensitif kalau berkaitan dengan kedaulatan ni tau. Kan? Jadi yang ini ni saya sendiri memang angkat brake dan saya susah nak pertahankan lah. Yang selain daripada yang saya boleh berkongsi pandangan saya pada malam ini, yang lain tu tengok apa jawapan kerajaan, terutamanya beberapa perkara yang tak disentuh langsung tentang nuklear yang saya sebut tadi kan, tentang mekanisme untuk menyemak pelaburan ke dalam Malaysia supaya tidak bertentangan dengan kepentingan US contohnya kan. Baik. Tapi yalah, dia dah sign. So apa yang kita boleh buat lagi? Yalah, signature semua tu kalau sign pun dia ada je. Kalau contohnya artikel 7.3 ada modification and amendments. Maksudnya kalau ada mana-mana pihak yang nak minta perubahan yang munasabah kepada mana-mana bahagian perjanjian ini, mestilah dipertimbangkan dengan baik, dan untuk meminda perjanjian ini dalam tempoh 60 hari.
An amendment to this agreement shall enter into force 60 days after the date on which the parties exchanged written notification of their of the completion of their respective applicable legal procedures. Jadi yalah, maksudnya ada lagi ruang itu dalam tempoh 60 hari lebih kurang macam itu kan. Dan kalau tak puas hati juga, artikel 7.5 boleh saja tamatkan perjanjian ini dan perjanjian ditamatkan dan berkuat kuasa penamatan itu 180 hari selepas menerima notis. Tapi takkanlah kerajaan kita ni akan tamatkan. Okay, baik YB. Panjang. Hari ni panjang. Kita nak skip yang lain tak? Betul lah. Apa lagi yang apa, ada? Producer pandangan? Tak, kita tengok betul YB nilai. Tak, saya ingat. Saya ada satu soalan. Tapi producer ada soalan. Tapi lepas ni is no longer Zafrul's problem lah. It's not. Itu yang bagi saya, yalah, Zafrul lah itu. Saya ada di parlimen dengan bersemangat. Dia flex kata janganlah hina apa nama ni, penjawat awam, kerana penjawat awam yang merundingkan. Kemudian speaker beria-ia, saya akan ambil tindakan kalau ada orang hina penjawat awam. Parlimen boleh tanya apa-apa je lah. Macam tu susahlah jadi kerajaan. Kalau semua ini penjawat awam jangan sentuh, ini penjawat awam jangan sentuh. Itulah guna menteri dan menteri dekat parlimen. Kerana menteri itu bertanggungjawab atas segala tindakan yang berlaku dalam kerajaan, termasuklah oleh penjawat awam. Kerana penjawat awam dia tak boleh buat keputusan tanpa kabinet ataupun menteri. Jadi contohnya kalau perjanjian ini kan, apa yang dirundingkan satu peringkat ke satu peringkat, klausa-klausa tu dia mesti bawa kepada Tengku Zafrul. Dan Tengku Zafrul kena bawa kepada kabinet. Kalau Tengku Zafrul tak bersetuju, sebelum bawa ke kabinet lagi, dia dah suruh penjawat awam yang merundingkan itu runding balik. Ini red line, itu tak boleh, ini. Jadi cara dia cakap hari itu seolah-olah tak apalah, saya bersetuju saja. Sebab besar kemungkinan memang betul lah, lepas ini bukan masalah dia. Ini masalah menteri dan kabinet yang seterusnya kan. Dan bila dia kata jangan salahkan penjawat awam, janganlah berselindung di sebalik penjawat awam, because the buck stops at you as the minister. You yang kena bagi arahan, you yang bagi kelulusan, you yang bagi direction kepada perunding. Dan lepas menteri MITI kena bawa ke kabinet pula. Kecuali macam saya sebut, kecuali word by word itu tidak dibentang di kabinet. Orang, sebab saya tak boleh nak masuk akal ni, macam mana clause pasal nuklear tu boleh lepas. Irony and contradict kan. Semasa YB merunding pasal JSSCZ, what was your process like? Proses ni macam itulah. Sebelum saya kena bawa keputusan pertama, dapat kelulusan untuk mula berunding. Lepas itu proses di bawah kita dah bagi semua arahan semua. Sebelum mula berunding dengan Singapura, maka kerangka rundingan dan perkara-perkara besar, red line semua itu dibawa ke kabinet sekali lagi, kabinet luluskan. Berdasarkan yang itu, barulah kita rundingkan in detail supaya final agreement itu dapat dimuktamadkan. Dan final agreement itu Kamar Peguam Negara kena luluskan, kemudian bawa ke kabinet word by word. So sebab itu saya kata, dan sebelum sampai ke kabinet word by word tu, dia dah circulate kepada semua kementerian lain. Kementerian lain dah ada pandangan gini kan. Jadi sebab itu saya duk fikir, ni versi yang mana ni? Satu versinya ialah dia dah circulate kepada semua kementerian, tetapi Petra ataupun Musti ataupun kementerian-kementerian lain dia bersetuju yang pasal nuklear semua ni semua kena ikut clause itu. Saya rasa benda tu takkan berlaku. Sebab Musti dengan Petra mesti dah angkat red flag je, cakap kami nak direction ni. Kalau clause yang ini macam ini, maka apa jadi dengan semua arahan terdahulu Perdana Menteri dengan kabinet yang minta kita runding dengan Russia?
Dengan China semua ni. So yang itu macam mana? Keluarkan balik arahan kabinet, batalkan yang itu. Kalau saya jadi menteri, saya tuliskan yang itulah. We need direction. Kerana itu bertentangan dengan arahan awal kerajaan kan. Itu versi pertama lah. Dan saya tak rasa lah Petra semua tak langsung bersetuju bulat-bulat kerana ada kesan besar pada kerja dia kan. Versi kedua ialah ada kemungkinan perjanjian itu yang word by word itu, clause by clause itu tidak diedarkan untuk maklum balas kementerian lain. Jadi kementerian lain tak tahu, sedar-sedar dah keluar perjanjian. Sudah. Besar kemungkinan untuk nak kejar kepada signing ceremony ini, dia kertas kabinet itu dia tidak disertakan dengan perjanjian word by word. Jadi yang itu saya tak tahu. Yang ini biar orang lain tanya nantilah. Baik. Your question tadi pasal proses. Okay, baik YB. Baik. 2 jam. I think we can go. Habiskan keras date lah kot. Hidup ni keras kan. Yang lain tu mungkin kita skip minggu depan. Penat. Kau tak jadi 10 jam. Yelah, esok YB nak ni kan buat barista kan. Esok saya dah lah nak jadi pekerja kedai ni, letih aku. Kan. Okay.